cara wanita melihat aspek seksualiti itu adalah satu pandangan yang sangat progresif. Dia melihatnya sebagai hak dia juga. Tapi dalam konteks kita selalu katakan bahawa wanita ini kena serve, ya. Dia tak dapat kepuasan seksual dengan saya dan dia duk pendam. Itu sebenarnya the general perceptions of our society. Sexuality ataupun hubungan seksual ni adalah hanya permainan ataupun satu ruang jurang kuasa. Siapa kuat, siapa lemah. I'm the man. Saya boleh buat apa saya nak kan. You boleh khidmat kan. Pada pandangan saya, Zahrul, pertama saya nak kata, actually this issue makes you men more vulnerable sebenarnya. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam satu episod Borak-Borak Rumah Tangga. Hari ini kita ada satu episod yang sangat menarik, topik yang sangat menarik, iaitu intimasi dan seksualiti. Bersama saya hari ini kita ada seorang pakar kan, yang memang famous, nama dia Dr. Har, ya, dia dipanggil Dr. Har kan? Dr. Har. Dan mungkin kepada pendengar-pendengar yang belum mengenali Dr. Har, walaupun dia dah menulis pelbagai buku, dia ada platform dia sendiri kan, mungkin Dr. Har boleh memperkenalkan diri kepada bukan pengikut Dr. Har lah kan. Kita ada penonton baru hari ni. Boleh perkenalkan sikit Dr. Har? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahrul. Kita bersembang-sembang berborak-borak ni. Nama penuh saya Halina Halizah Siraj. Dr. Halina Halizah Siraj, so orang panggil Dr. Har. Saya, latar belakang saya adalah sebagai pakar perbidaan Scapepoint Obstetric Gynecology, dan pengkhususan saya adalah dalam aspek perancangan keluarga dan juga kesihatan seksual dan reproduktif. So jadi daripada saya mungkin pakar yang muda pada awal tahun 2000-2001 tu, saya dah banyak bercakap tentang aspek seksualiti, khususnya pendidikan seksualiti dan juga dari sudut hubungan suami isteri lah. Jadi kalau orang selalu tahu tu Dr. Har tu lah yang selalu cakap pasal seks-seks tu, tu saya lah. Saya selalu suka bertanya orang yang masuk bidang ni kan, apa yang Dr. Har minat dan macam mana Dr. Har boleh masuk dalam bidang ni? Okey, masa saya tahu saya nak ada cita-cita tu, saya nak jadi doktor. Dan saya rasa tingkatan 3, saya tahu ada kepakaran, boleh jadi doktor, katalah pakar tulang, surgery ataupun pakar endocrine tu. Saya kata saya nak jadi pakar sakit puan, perbidanan dan sakit puan, kerana saya rasa sebagai orang perempuan lah, saya mungkin ada kelebihan dalam konteks saya sendiri seorang perempuan. Dan bila saya dah jadi pakar sakit puan tu, saya dapati wanita ni bila dia datang kat saya tu, dia sebenarnya dah lama sakit dah. Yang fizikal dia tu memang kata akhirnya tu menjadi sakit fizikal, dan disebabkan oleh wanita ni menjadi isteri, menjadi ibu, jadi aspek seksualiti tu sangat dekat dengan dia. Dan budaya, apa saja yang adat, resam, ajaran, agama, budaya memang mempengaruhi cara fikir dia. Okay, so saya kat situlah saya nampak ini mungkin something yang saya kalau nak jadi seorang profesional, berkerjaya, berkarier, ini adalah fokus saya. Dan saya dah bersara. Maknanya saya dah complete the whole thing. Dan sebagai wanita pun, daripada seorang yang muda, dan hamil, melahirkan, dan menopause pun. So I've completed the cycle, insyaAllah. I see. Saya pun cakap pasal tu, ada menopause, saya tengok satu series lah. Halle Berry pun sama kan. Dia buat satu, dia dah memperjuangkan ataupun buat awareness tentang menopause dan membantu banyak wanita tentang menopause kan. Saya nak tanya satu soalan, mungkin juga kepada followers Dr. Har ni, mungkin ada satu aspek yang boleh diceritakan yang diorang pun tak tahu sangat cerita ni sebenarnya. Something yang personal tentang Dr. Har tentang topik ni. Right. Sebab kita cakap tentang intimasi dan juga hubungan seksual ni. Of course, masa saya berkahwin, saya memang kahwin lepas lulus jadi doktor. So, aspek seksualiti ni khususnya dari sudut fizikal tu, memang saya belajar lah. Saya memang student biology dan saya ada
exposure terhadap tu. Satu lagi saya daripada sekolah Seri Puteri. Jadi all girls ni kita memang kena baca buku Mills and Bones kan. Itu cara kita improve kita punya English. Kita punya class reader tu kotak adalah tu penuh dengan buku-buku romance ni. Dan kita ada kita own punya fantasy lah. Jadi bila saya berkahwin secara matchmaking di dalam grup usrah saya tu dengan seorang ustaz Fakulti Pengajian Islam, pengkhususan dia Quran Sunnah. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak expect Saya rasa ustaz ni mestilah dia tidur pun mesti pakai baju Melayu, pakai butang sampai kat penuh butang ni kan. Sedangkan saya punya fantasi saya tall, dark and handsome pula kan. Jadi tapi alhamdulillah bila of course masa tu kita pun tak adalah communicate kita punya sexual expectation dan seterusnya tu. Cumanya rezeki saya dapat seorang yang sangat open juga. Definitely dia tak tidur dengan baju dia dengan butang semua tu. Dan yang menarik tu kerana dia datang daripada latar belakang yang begitu. Dan sebagai orang yang alhamdulillah dapat ajaran Islam yang betul tu maksud dia sangat menghormati saya, sangat menghormati hak saya dari sudut sebagai seorang isteri ni. Jadi saya pula datang dengan latar belakang biologi tu. So we can actually complement. And I think itu yang antara mungkin resepi kebahagiaan itu dia dapat dipertingkatkan kerana adanya different background tu. So it's very exciting tau sebenarnya. Okay. So exciting biologist and medical dengan seorang ustaz So, saya kuantitatif, dia kualitatif. Kan dan dia juga belajar tentang hadis kan. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah apabila dengan isteri semua tu dia dah tahu. Benda tu memang dia dah belajar. Macam saya lah, saya belajar biologi, dia belajar tu dalam degree dia. So dia bukannya belajar yang macam kita tengok internet sajalah so insyaAllah dengan ilmu tu sebenarnya dia memang macam mana dia mempengaruhi macam suami puan kan yang ustaz dengan sangat orang kata ilmu mendalam tentang hadis yang mempengaruhi Dr. Har dalam kehidupan. Okey, ada satu lagi yang mungkin Dr. kena share dengan Zafrul. Bapa saya, almarhum bapa saya adalah qadi. So saya memang background saya memang dari sudut agama tu ajaran daripada almarhum bapa saya, dan saya sendiri melihat macam mana bapa saya melayan bonda saya dengan penuh hormat sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Saya ada 5 adik-beradik perempuan, 3 orang lagi lelaki, dan almarhum bapa saya memang tunjukkan macam mana dia mendidik anak perempuan dia dengan penuh kasih sayang kan. So daripada bapa yang begitu, saya dapat pula ustaz yang macam ni. So it's just like macam saya dapat tengok bapa saya masa dia muda lah, dalam bentuk memberi kasih sayang begitu kan. So itu sebenarnya sangat sangat membantu. Walaupun mungkin saya dengan background medical saya semua, tapi saya punya background sebelum tu adalah memang dah lain dunia tu. Dan bila saya tengok suami saya pula, banyak persamaan antara dia dengan almarhum bapa saya. Dan itu sebabnya kerana kedua-dua mereka memang meletakkan ajaran Rasulullah SAW itu, bagaimana mulai. So bila saya Dr. Zafrul, saya tengok macam-macam cara orang lelaki melayan isteri dia. Yelah the extreme of isteri tu hanya sebagai subjek dan diperlakukan sewenang-wenangnya kan. Jadi naiklah saya punya semangat nak jadi feminis tu. Tapi disebabkan oleh ajaran agama saya tu, saya taklah jadi full-fledged liberalist, radicalist, feminist tu. Sebabnya saya rasa memang dalam konteks ini ajaran Islam banyak sangat memberi panduan. Saya rasa tu satu segue yang baik juga kepada kita nak membincangkan tentang masalah-masalah lah yang Dr. Har dah tiap-tiap hari kan tengok day in day out kan. Jadi saya ada beberapa masalah kan yang kita daripada My Sakinah kan kita ambil. Mungkin saya nak Dr. Har pilih salah satu masalah tu yang mungkin kita boleh bincangkan tentang masalah tu. Di My Sakinah ni memang dia orang kata lack of physical intimacy adalah satu masalah dia kan.
dan juga kadang-kadang emotionally dia ada disconnect kan. Macam doktor kata dia buat macam sex object saja, dia tak ada emotional connection. Lepas tu dia punya sexual needs dia macam unfulfilled, Right. kan. Sexual dysfunction maybe secara fizikal kan, ada dari segi ni. Dan juga saya rasa Dr. Hani suka bercakap ni, communication barrier. Communication barrier kan. Dan juga dari segi macam Dr. Hani kata dia cultural belief apa yang, dan religious belief, very interesting kan, sebab Dr. Han bersama seorang suami yang memang pakar hadis semua, dan ada tak budaya-budaya yang katakan no. So dalam Dr. Han ni mungkin Dr. Han boleh menceritakan kepada pendengar kita kat luar tu typical problem yang dan masalah apa Dr. Han nak bawa. Okay, bila Zafrul listkan tadi masalah-masalah tu, dia sebenarnya mungkin boleh kita atasi di peringkat awal. Doktor ni dia fikir macam tu je, how do you prevent? And then bila dah jadi tu, of course kena bagi ubat. Okay, as I was sitting dekat kursi dekat klinik, especially now sebab Dr. Han selepas bersara 2 tahun ni, session klinik Dr. Han bukan yang macam typical WNG tu. Dr. Han tak tengok lagi dah wanita yang hamil ke, yang mungkin ada fibroid ke. Tapi Dr. Han memang spesifik untuk masalah intimacy ni. So the range of what you're saying tadi memang Dr. Han jumpa. Dan sebenarnya adalah the overarching is actually sexual communication. Ya, kita selalu sebut communication. Bila sampai sexual communication, ada macam what is this kan. Jadi bottom line dia, komunikasi suami dengan isteri tu, kualiti dia tu dapat diukur dengan kualiti hubungan kelamin dia tu, dengan sexual relationship dia di waktu malam tu. Itu secara indirectly akan memberikan satu indikator, petunjuk bagaimana kualiti komunikasi antara suami isteri tu the whole day. Okay, kalau misalnya hubungan tu, komunikasi tu assertif, win-win, di situ banyak unsur tolak ansur ataupun power sharing, di situ juga ada banyak hormat dan juga kepercayaan tinggi. Percayalah, sexual intercourse kat malam tu memang akan sangat tinggi kualiti dia. On the other hand, kalau misalnya memang ada banyak masalah, kalau lah berlaku juga sexual intercourse, that will be just happening at the level of physical aja. Doesn't even go deeper. Sebabnya kita tahu sexuality ni ada sekurang-kurangnya 5 dimensi. Semuanya mesti disantuni. Bukan hanya physical, dia ada cognitive, because brain is the most important sexual organ kan. Kemudian ada di situ emosi. Emosi ni bukan hanya dari sudut nak disayangi, nak dihormati, nak dikasihi. Sebab tu kita tak boleh lah memaksa begitu. Tapi yang penting adalah what do you do when you have your sexual desire is actually on the rise. Kita panggil libido tu. Itu pun emosi yang sangat unik untuk sexual relationship. You tak ada emosi ni kalau tak ada dekat dalam konteks itu. Kemudian adanya dimensi sosial. Dan yang paling penting tu sebenarnya adalah dimensi spiritual. Sebabnya berkahwin itu melengkapkan agama seseorang. So saya interested nak tahu, mungkin pendengar pun sebagai seorang lelaki lah kan, saya nak tahu apa masalah sebagai seorang isteri untuk dalam topik sexual communication ni. Baik, okey. Yang tu kita mesti tengok dengan konteks masyarakat kita, ajaran agama kita, tradisi dan adat resam kita. In this part of the world, wanita ni selalunya dalam konteks sexuality dilihat sebagai the recipient. They are not the one who make advance. Malahan kalau katalah wanita tu agaknya yang nak dulu tu, itu satu yang tak molek lah. Tak manis atau macam tu. Tapi sedangkan kalau kita lihat, ini saya baca buku The Taste of Honey. Dilihat di situ bahawa Habib Akandi ni dia mengatakan bahawa dalam konteks Islam peringkat awal, hubungan suami isteri itu dibincangkan dalam keadaan yang sangat adil. Maknanya it's not just for the men but also for the women lah gitu kan. Malahan disebabkan itu, cara wanita melihat aspek sexuality itu adalah satu pandangan yang sangat progresif. Dalam konteks sekarang lah maknanya bukan progresif bagaimana, dia melihatnya sebagai hak dia juga. Tapi dalam konteks kita selalu katakan bahawa wanita ini kena serve
suami dia. Lalu saya selalu patient saya yang baru saya buat operation, buang rahim apa ke semua tu, kan memanglah kita kata cuti kita bagi MC ataupun dalam sebulan ni rehat dulu. Soalan yang selalu saya dapat, doktor bila agaknya saya boleh berkhidmat semula? Tetapi dia berkhidmat semula. So saya rasa yang berkhidmat ni YB dan kalau misalnya doktor bukan doktor tak tahu dia tu kan, faham lah mana berkhidmat dengan suami dia. Dan pada saya khidmat ni kena ada bayaran dan yang berkhidmat untuk seksual ni sebenarnya yang dekat lorong Haji Tayyip tu, minta maaf. Tapi that is actually the mindset. Oleh sebab tu bila kita berada, dia ada power gradient. Itu juga yang menyebabkan bahawa kadang-kadang denial seksual digunakan because of power. Dia bukan lust, dia bukannya nafsu. Dia adalah untuk menunjukkan gradient jurang kuasa tu. Okay? So dekat sini ni saya rasa kalau kita tak buat sesuatu kerana ini bukan yang sepatutnya berlaku oleh sebab tu dia macam ni lah, wanita kena diberikan pengetahuan dan juga empowerment supaya dia boleh naik pada baseline yang mana dia merasa hubungan kelamin ni taklah untuk dia. Itulah nafkah batin dia, tu kan. Dan orang lelaki pula tidak melihatnya daripada satu sudut yang mana saya lelaki, saya boleh buat apa saja saya nak, empat isteri saya, and always selalu mengatakan itu sebagai satu hak dia, keistimewaan dia, untuk turun pula dan tahu bahawa itu bukannya hak, itu tanggungjawab. Kan. Dan pada saya bila kita sampai kepada tahap inilah baru aspek seksualiti itu dilihat sebagai sesuatu yang diletakkan pada tempatnya, iaitu tempat yang mulia. Di situlah in fact halalnya hubungan kelamin itu dengan adanya akad nikah tadi tu, kan, ijab dan qabul tu. Kalau tak sebelum tu dianya haram. Jadi kita agaknya kena mendidik diri kita dan semua untuk melihatnya dalam perspektif yang betul. So Zafrul, yang paling membimbangkan saya, masyarakat kita ni dia kadang tu dia double standard sikit tentang sexuality ni, tahu anak-anak kita dapat message iklan-iklan kan, yang sekarang kurang sikit lah agaknya sebab DB KL sangat efektif. Kalau sebelum tu kan letak dekat tiang-tiang lampu semua tu ubat kuat dan apa lagi, adult toys. So perspektifnya adalah ads tu dia dah masuk banyak kepada kita social media dah. Social sekarang, media, YouTube. Tu sebabnya dia tak payah yang tu dah kan, sebab yang tu kan DB KL ambil semua kan. So tapi apa maksud dia, itu sebenarnya the general perceptions of our society. Sexuality ataupun hubungan seksual ni adalah hanya permainan ataupun satu ruang jurang kuasa. Siapa kuat, siapa lemah. And we need to put that back in the right perspective. Otherwise, sampai bila lah wanita macam sentiasa berada pada recipient end tu? Saya interested juga nak tahu sebab di masa kini apa kita menerima dah lebih kerap tentang isu sexuality ni kepada para isteri. Isteri dia tak mendapatkan voice out, dapat kepuasan kan. So mungkin Dr. Ha boleh walk us through katakan satu case study kan. Ambil saya lah katakan. Okay. Kata isteri saya, dia tak dapat kepuasan seksual dengan saya dan dia duk pendam. Macam mana dia nak mulakan komunikasi ni? Boleh tak bagi beberapa tips kepada pendengar kita kan? Macam Dr. Ha katakan, macam mana dia nak communicate openly, dia nak bring up the subject. Okay. Saya pun macam I'm the man kan. Saya macam Dr. Ha kata, saya boleh buat apa saya nak kan. You boleh khidmat kan. So Dr. Ha mungkin boleh bagi advice ataupun langkah-langkah yang boleh dibuat. Pertama, kita kena terima hakikat bahawa bercakap tentang sexuality ni, sexual intercourse dan seterusnya tu satu yang sangat vulnerable. Dia buatkan kita rasa sangat tak selesa. Dan untuk tu, sebab tu yang kita selalu kata tabu. Don't talk about it at all. Vulnerable kat saya ke isteri tu? Dua-dua kita vulnerable lah. Okay. Okay. Now, kalau kita tengokkan pada malam pertama lah, I think it all starts there, kan? You come in dengan kita so, berada dalam situasi yang mana kita ada expectation kita sendiri. Yang itu pun satu lagi, itu sexual expectation. Kalau saya baca tu dia tak berkata sexual expectation, daripada sex expectation lah. So orang lelaki ada expectation dia berbeza, wanita pun ada. Okay. So tapi dia ada vulnerability dia juga. Okay. So mungkin lelaki dia kata saya
kena boleh memuaskan isteri saya. Okay? Dan tapi dia punya vulnerability, dia akan kata minta maaf lah. Dia kata saya punya penis panjang tak? Cukup panjang ke tidak? Macam tu kan contoh dia. Ataupun dia akan kata boleh tak saya agaknya jumpa kat mana vagina tu, kat mana introitus tu. Itu semua sebab dia memang, terutamanya dia sendiri tak ada pengalaman. Yang kita pun tak maulah dia ada pengalaman lain dulu kan sebelum tu. So dan wanita pun, wanita expectation dia, saya akan mampu memuaskan nafsu suami saya. Suami saya akan rasa sangat gembira dengan saya, bla bla bla. Tapi dia punya vulnerability apa dia? Boleh tak saya tahan sakit tu? Kan? Dan mungkin macam mana pun dia baca dekat dalam textbook tu, dia tidak akan boleh bayangkan bahawa bila organ lelaki itu dalam keadaan erection, dia as hard as kayu ni. Kan? Dan itu dia tak nak. Dan bayangkan benda tu akan masuk ke dalam diri dia. Dan satu lagi, Zafrul, lelaki ni, dia sebenarnya kebanyakan lelaki yang baik ni, Zafrul, tak pernah pun cederakan orang. Ni tiba-tiba kita nak bersama dengan wanita yang paling dekat dan intimate dengan kita, tapi you have to be at your hardest point. Faham tak? Jadi kat situ, how do you tell whether you're going to be aggressive ke atau ni? Dan kalau tak agresif, tak boleh pula. Kan? Jadi tak ada passion tadi. Pada pandangan saya, Zahra, pertama saya nak kata, actually this issue makes you men more vulnerable sebenarnya. Dan selama ni agaknya you all tak payah risau sangat sebab wanita is so submissive tau. Kita tak apalah kan. Katalah suami ni mungkin boleh penetrate, tapi sekejap je, kemudian dah ejaculate. Isteri masih tak ni. Orang dulu-dulu diam je. Tak apalah kan. Tak apa diam je, tak cakap kat orang pun. Padahal dia sendiri memang, dan itu mungkin tahap kesabaran yang ni. Hari ni wanita will say it out. Kan? Dan So macam mana? So okay lah, betul. Macam kalau masa nak kahwin tu memang rasa malu nak cakap dengan isteri kan, tentang nak ada communication tentang seks ni kan. So sekarang ni kalau katakan ambil saya tu contoh, katakan isteri saya, dia duk pendam lama dah, dia tak sexually satisfied. Macam mana je nak communicate dengan saya without hurting my ego kan? Kan saya ego tercalar pula kan. Saya ada performance issue, anxiety kan. Allah gitu kan. All this while you tak puas ke? Kita dah rasa dia kalau macam tu, Zafrul, maknanya there is actually a time period lapse yang mana memang isu ni tidak disettlekan. Dia sepatutnya in the first place tu dah ada komunikasi yang lebih terbuka, yang mana yang paling senang kan kalau performance based ni, you sendiri yang minta kan. You sendiri yang minta the other person yang affected by your performance tu untuk bagi feedback. So that person will feel saved. The fact that dah bertahun-tahun ni, sebabnya that the person memang cannot pull the courage ataupun rasa not safe enough to at least let you know, sebab before you go ballistic lah, before you start rasa wah, you tercabar ke macam ni tu. So to me, kalau you minta tips, is actually wherever you are in your relationship. It might be 10 years. It might be baru 10 hari kan. To me, the earlier you can actually sit like this and talk about this, you actually demystify it tau. Maknanya you tak jadikan dia something yang macam the biggest elephant in the room kan. So kalau misalnya and I think when I recall balik, maybe that is actually what happened between me and my husband. We talk about it kan. Tapi I boleh cakap tu sebab I feel safe with him. Kan? I don't like it like that. Macam ni. And I tahu dia tak go ballistic. Dia akan kata, okay, I'm so sorry. Kan? Lepas tu nanti. And then, I pun minta lah juga dia punya ni kan. Apa benda. So kan, lepas tu kita tak ada benda yang kita simpan gitu. Okay? And then, tu dia satu lagi pesan orang tua ni. Almarhum bapak I kata, every time after you dah siap, dah ada hubungan sexual tu, you have to thank each other. Okay? And because kalau I bagi you cawan ni pun, Frul, you cakap terima kasih kan. Then you are doing something. And for me as a medical doctor, I pray hard my husband, jangan ada heart attack ni because the all those physical things that happen in a sexual relationship can just kill a man. Kan? Okay, so tapi
Namun satu niatnya tu, niat kenapa kita bersama tu kan, dengan segala yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian that is actually when you connect with one person in this world. You tak connect dengan ramai orang dengan one person ni, where you trust your life to this person kan. And then dan lepas tu of course ada foreplay, kena ada juga hindplay. And the hindplay tu yang penting is actually to be grateful with each other, thanking Allah that you have each other. Ada orang ramai tak ada suami, tak ada isteri kan. You ada. And masa tu lah kita renew lagi kita punya vow as husband and wife ni. Kan. Jadi itu baru pada saya, pandangan saya, the physical relationship tu will go deep into your soul. Kan dan itu ibadah Rasul kan. So I think my father nasihat bapa saya tu sangat penting. And you will look at each other and kata, terima kasih bang, terima kasih. And you actually sleep, bukannya membangkangkan kamera pula. You sleep and this is actually satu nikmat kehidupan ni Allah berikannya macam dalam surah Ar-Rum ayat 21 tu lah. Sakinah mawaddah rahmah tu. So I think kalau you put it that way, insyaAllah. Saya rasa benda yang menarik juga kan, to say thank you. Sebab kadang-kadang ada banyak kes ataupun lepas dah bersama tu, kadang-kadang para lelaki di make feel macam okay, the woman or the wife just did us a favor. Kan, kita patut macam terima kasih lah dia dah buat sesuatu untuk kita kan. So I think it's a very, alhamdulillah, it's a very beautiful approach to say thank you to each other kan, and ada emotional connection. So saya rasa sangat-sangat menarik. Mungkin kita pun dah sampai di akhir kita punya podcast kan. Terima kasih doktor datang podcast ni untuk sharing. Dan banyak sebenarnya kalau kita nak train suami isteri ni atau para isteri dalam bab intimasi dan sexuality ni, mungkin mengambil masa. Okay. Kan? Lama dia nak belajar apa your whole life punya apa yang you belajar, apa the experience kan. So that's why alhamdulillah kita nak katakan kita bersama akan bersama dalam program transformasi rumah tangga, di mana Dr. Ha akan ada masa akan membuat insya-Allah 10 episod untuk para isteri. Banyaknya. Kan, so para isteri kena para aja. Sorry, offset. Saya tengok para isteri kena datang bersama untuk nak belajar kalau ada masalah-masalah yang kita dah apa yang kita mention tadi kan, supaya boleh memperbarui dan dia boleh meningkatkan kepuasan intimasi dan sexuality. Quality dia lah okay? Jadi kepada para pendengar, saya minta untuk selalu follow, share dan juga subscribe kepada kita punya channel ni untuk mendapatkan episod-episod yang terkini. Dan jangan lupa untuk nak ikuti kita punya program transformasi ni. Akan datang banyak, kita akan ada Dr. Har bersama kita yang akan membawa topik intimasi dan sexuality khas untuk para isteri ya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih Dr. Har. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.